kenapa dengan mata Ihsan? Pasir masuk mata dia masa main tadi. Sini aku tengok. Macam mana Ihsan? Okey tak? Terima kasih kawan-kawan tolong aku. Kalau tak, dah buta mata aku. Eleh, baru masuk pasir. Dah cakap buta. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Cakap pasal buta, anak-anak tahu ada Nabi boleh sembuhkan mata yang buta. Doktor pun boleh sembuhkan mata yang buta. Tapi mukjizat Nabi ni melebihi kepakaran segala tabib atau doktor di muka bumi. Nabi ni salah seorang ulul azmi. Dia juga pembawa kitab Injil. Siapa tahu? Cuba teka. Nabi Isa. Subhanallah. Betul. Ustaz nak cerita kisah Nabi Isa, anak kepada Maryam alaihimassalam. Kawan-kawan, jom dengar sama-sama. Jom! Mukjizat Nabi Isa bermula sebelum dia lahir lagi. Ketika Maryam sedang beribadah, malaikat Jibril alaihissalam datang beritahu dia bakal dianugerahkan seorang anak lelaki yang suci. Sedangkan waktu itu, dia belum berkahwin. Dalam ilmu perubatan, perkara ini memang mustahil. Jadi, Maryam panjatkan doa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Isa dilahirkan, Maryam sekali lagi diuji dengan tuduhan dan fitnah dari Bani Israel. Dengan kuasa Allah, Nabi Isa yang masih bayi dalam buaian dapat berkata-kata dan membela kesucian ibunya. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia berikan aku kitab Injil dan jadikan aku seorang Nabi. Aku diperintah mendirikan solat dan tunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Melihat mukjizat itu, Bani Israel terdiam. Ada yang pingsan, ada yang memohon ampun. Subhanallah. Mesti Bani Israel terus beriman, kan? Tidak. Bani Israel tak puas hati lagi. Mereka tuduh Nabi Isa pendusta. Setelah dewasa, Nabi teruskan dakwahnya. Nabi Isa diberi mukjizat, menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir jadi celik tanpa sebarang ubat. Nabi Isa disuruh hidupkan semula orang yang dah lama mati. Mereka janji akan beriman jika jasad itu kembali hidup. Nabi Isa pun tadahkan tangannya dan berdoa. Dengan kehendak yang maha kuasa, jasad tadi kembali bernyawa. Walaupun dah terbukti kenabian Nabi Isa, mereka tetap memfitnah dia. Nabi Isa ada juga menyampaikan pada kaumnya berita-berita kedatangan junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rasul dan nabi penutup. Mereka tetap mengatakan itu semua perbuatan sihir belaka. Dah janji tapi tak beriman juga. Itulah sifat Bani Israel, selalu menderhaka. Seperti firman Allah dalam suratul Ma'idah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Anak-anak semua mesti ingat dan jangan jadi seperti mereka.